yang nak cari kereta baru? Jom kami tolong pilihkan. Episod sebelum ni kita dah uji Proton S70 bersama dengan Honda City dan Toyota Vios. Dan untuk kali ni kita akan test dengan Nissan Almera. So sekarang kita dalam Nissan Almera Turbo. And kali ni Ad pula yang akan bawa. Dalam ujian cornering, Proton S70 tunjuk kekuatan dia dari segi kestabilan dan keyakinan masa selekoh laju. Chassis dirasa kukuh, tayar mencengkam kuat dan rasa terkawal. Bila banding handling, kita rasa lebih kurang sama dengan Proton S70 dan Honda. Kami yang dekat dalam pun rasa stabil. Steering Almera juga cepat respon, jadi pemandu masih boleh kawal dengan mudah, cuma tak seproses S70. Kalau S70 rasa macam sedang berat, Almera pula lebih kepada gaya ringan dan fleksibel. Dua karakter berbeza, dua pengalaman pemanduan yang menarik. Waktu emergency lane changing, Proton S70 kekal stabil walaupun tukar lorong mengejut pada kelajuan tinggi. Pergerakan badan lebih terkawal dan kereta tak berayun banyak bila masuk semula ke lorong asal. Almera pula terasa lebih lincah tapi sedikit ringan bila berpindah lorong pantas. Ia cepat bertindak cuma tak sepadat rasa kestabilan pada S70. 3 model dah kita uji melawan Proton S70 ni, tapi Proton S70 masih memberikan saingan yang kuat. Betul tu. And next video kita akan pandu pula untuk uji dengan MG5 antara model yang semakin popular sekarang.